Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat, salam bahagia. Selamat datang ke Stadium Tertutup Sukma Kuantan. Kami bawakan kepada anda aksi perlawanan yang ketiga untuk seket yang ketujuh. Hari yang pertama ini bagi perlawanan yang akan menemukan pasukan JDT dan juga pasukan PFA Oden Sarawak. Ada sedikit ruang, dilarikan oleh Rizwan Bakri. Bahaya kedudukan ini dari bahagian kanan. Andres Sito mencari ruang rebatan dan tersalah jangkaan. Dari serangan ke dalam, Andres Sito. Ada tampanan, cuba untuk disudahkan. Mudah dilakukan oleh Nur Akmal. Ini dia Rizwan Bakri. Kosong. Mencari awal Udin. Mencari sudut di sebelah kiri pintu gol. PFA Oden Sarawak. Masyarakat menanti di dalam kawasan D. PFA Oden Sarawak dan satu dekila, satu jaringan bergaya yang dilakukan di situ. Sama jadi ditunjukkan oleh kedua-dua pemain JDT ini. Dan tidak semena-mena juga jaringan yang ke-6 yang diraikan oleh JDT. Menggerakkan serangan bagi pasukan JDT. Waludin berjuang, satu ringkatan mudah dapat untuk melakukan jaringan tertuju untuk JDT. Rizwan Bakri. Satu lagi peluang, nampak agak mudah juga dengan hat-trick yang disempurnakan perjumpaan itu. Lihat dengan jaringan gelap. Terlepas, kesilapan yang menggunakan padah disempurnakan oleh Bukhairi Samsudin. Di manakah pemain JDT itu ini yang tidak boleh berlaku. Mencari seberapa banyak jaringan yang boleh dalam perlawanan ini, tetapi ini pula yang berlaku dengan Azrael Syamin dibagi aksi di babak yang kedua. Akan sudut dari Firas Ambia. Cukup kencang percubaan dari kedua pasukan JDT ini. Dia harap ke ujung sana untuk melakukan percubaan dari St. Isaac Daniel bagi jaringan yang ke-13 buat JDT. Ini jaringan dari Nur Akmal yang tidak berjaya. Kenakan kembali, JDT mengatur gerak dan ruang yang lebih terbuka untuk kali ini Rizwan Bakri mencipta gol yang ke-15 untuk JDT. Dan Azrin Syamin memberikan jaringan pertama itu untuk PFA Oden Sarawak. Dan tamat aksi masa penuh perlawanan di antara JDT dan juga PFA Oden Sarawak dengan pesta jaringan sekali lagi diperolehi oleh JDT. Busana penuh JDT 15, PFA Oden Sarawak 1.